Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, antara sahabat-sahabat yang luar biasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masa umur dia 14 tahun, satu hari dia tanya kepada kakak dia Hafsah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Hafsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak cakap apa-apa pasal saya? Tak kisahlah apa pun, mungkin apa-apa kekurangan ataupun apa-apa kesalahan mungkin boleh saya baiki diri saya. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut nama kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumul lail. Abdullah ni satu orang lelaki yang baik jikalau dia tak tinggalkan qiyamul lail. Setelah Hafsah radhiyallahu anha beritahu dia macam tu, mulai pada umur dia 14 tahun radhiyallahu anhu, dia tak tinggalkan qiyamul lail sampai umur dia 84 tahun. Tak pernah tinggalkan qiyamul lail. Tapi walaupun sahabat-sahabat ni amalan mereka dahsyat sampai macam tu, mereka tetap sentiasa rasa takut dan sentiasa rasa tak akan selamat hari kiamat nanti. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap kali hari Arafah, dia akan berdiri di Arafah, dia akan doa, ya Allah, qulta wa qawluka al-haq ud'uni astajib lakum. Ya Allah, engkau dah berfirman dan firman engkau adalah firman yang benar. Engkau telah beritahu, wahai hamba-hamba aku, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan memperkenankan doa kamu. Dia akan berdoa, ya Allah, aku berdoa supaya janganlah engkau matikan aku melainkan dalam keadaan aku seorang Islam. Apatah lagi kita orang biasa yang banyak melakukan dosa, setiap hari melakukan dosa. Lagi-lagilah kita kena rasa sentiasa takut dan harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala kesian dengan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Assalamualaikum.